lagi. Dia akui mana-mana pemimpin dunia dalam World Economic Forum semua mengaku untuk mengubah jasad manusia menjadi transhuman, human 2.0. Dan banyak buku telah ditulis berkenaan ini. Jadi perkara itu yang kita bawa ke mahkamah dengan harapan supaya mahkamah memerintahkan untuk diadakan siasatan. Sebab dalam perkara siasatan ini adalah satu perkara yang paling minimum. Kita tidak minta supaya dijatuhkan hukuman. Kita minta istirahat, kita tidak minta kehakiman masuk campur dalam bidang kuasa eksekutif ataupun legislatif. Dia hanya satu peristiharan. Tidak ada apa-apa komitmen. Kan? Tapi malangnya permohonan yang minimum ini boleh ditolak oleh mahkamah. Itu yang kita terpaksa datang kepada surah mahkamah. Okey, media kita buat di sini, media kita buat sekali belas. Kita minta keadaan sekali balik lah. Yang hak asasi manusia. Pada masa